jaga. Habis. Nah, ni Syahir ni. Tengok apa kata dia? Kalaulah kata ni, kalau faham ni, tak ada dah isu orang akan gunakan kelebihan sebagai bukti ustaz tu betul. Hati-hati. Ni sebut dah ni. Puan sebut dah. Kalau kata kami turunkan malaikat, kami bangunkan orang hidup, wakallamahumul mauta wasana, kami baca ni, kami tu bangun. Ni zaman Nabi Musa kan, hidup terus, orang mati tu balik. Itu kata kalau Allah tunjuk kelebihan kuasa Allah tu, tiba-tiba nampak nampak malaikat, apa jadi? Makanu liyuminu, tak beriman juga, tak ikut Allah juga, sembang je. Maknanya segala kelebihan, kalau Allah tiba-tiba tunjukkan kelebihan ustaz tu, sampai tahap boleh baca orang, nampak hati orang macam mana, contoh, power ustaz ni hebat ni, betul. Tidak, kelebihan ustaz tidak menjadi itu betul, tak? Nampak? Jangan nak timbangkan ustaz ni betul ke tidak daripada kelebihan dia. Boleh tangkap pocong, biasa orang suka ni kan. Nampak tu? Tak ajar pun, mentang-mentang dipandai dalam bab jin, ustaz ni. Dia turun pegang dulu bulan-bulan. La haula wala quwata illa billah. Padahal buka hadis Nabi daripada sanad Imam Malik sebut dah.